Korang kena beli siap-siap mesin urut ni sebelum korang balik kampung ataupun travel jauh ataupun pergi outstation. Mesti ada yang tak pernah nampak kan mesin urut leher ni. Korang kena tengok video ni sampai habis. 5-6 jam perjalanan bila korang outstation tu memang confirm punya. So bila korang drive jauh-jauh tu rasa mengantuk, lepas tu rasa sengal dan lenguh kat leher tu kan. Nah, korang pakai je mesin urut macam ni. Tak payah suruh orang kat sebelah tu urut. Dia pun tidur je kan. So mesin urut daripada SKG ni ringan je korang. Berat dia dalam 126 gram je. Neck massage ni ada heating pad tau korang. So dia akan bagi sensasi panas bila urut leher korang yang lenguh tu. So untuk guna neck massage ni, dia dah bagi instruction mudah dah dekat tepi button ni. Memang senang je korang nak faham. Neck massage ni korang boleh adjust tahap kepanasan heating pad dia tau. Dia ada 3 level. Lepas tu mesin urut ni ada 5 mode tau korang. So maksud dia ada 5 jenis urutan yang korang boleh rasa. Ada urutan yang jenis memicit, ada yang jenis menekan dan ada yang jenis menumbuk. Dan mesin urut leher ni ada 9 level urutan tau. So semakin tinggi level tu, semakin kuat mesin yang akan urut korang. Level 1 pun dah sedap sangat korang. SKG neck massage ni korang boleh guna 90 minit non-stop tau. Lama gila kan. Korang urut 10 minit pun dah lega sangat dah. Kalau korang beli neck massage ni, korang akan dapat satu mesin urut leher, satu kabel Type-C dan buku manual. Korang juga akan dapat free shipping tau. Lepas tu warranty selama 1 tahun. So sebelum harga neck massage ni naik, lepas tu korang menyesal kan, baik korang grab cepat-cepat kat beg kuning bawah ni.